your face in everything I do. You got me shook up, shook and shook up on your loving. And boy, there is just no way I'd ever get over you. Hello guys, so sekarang kita on the way nak pergi ambil Ellie. So cuba teka kita nak pergi mana. Cuba teka. Alah, ada orang accident pula. Kesian. Tak apa, dugaan. Kau tak kesian pula yang? Kenapa? Yelah, mesti abang kena pergi kerja. Itulah Cari kesian. rezeki. Pagi-pagi pula tu, tak apa dugaan dia. Allah akan balas dengan setimpalnya. Okay. So hari ni insyaAllah akan hantar kita a bit lewat sikit. Mungkin kita akan sampai sebelum pukul 10 lah insyaAllah. Sebab patutnya kita datang pukul 9. Okay, tapi tak apa, don't worry, okay. So sekarang kita nak pergi ambil Ellie. So korang kena nantikan vlog kita dekat tunggu dah sampai. Bye. Jatuh dia aku. Dia pergi. Bye. Hi guys. Mana Malaysia? Sana. Diorang nak pergi adalah. Oh, sana pedam. Kita orang Malaysia, kita bukan warga asal. Tak ada. 那我就买这个，我看他摘2刀都不怎么。 Apa kau nak tunjuk muka? Kalau nak tunjuk muka, keluarkan dia punya tu. Yang macam kedua tu. Mana? Ha. Dari mana? Daripada tepi bawah. Tak apalah musiknya lah. Kita nak wording guys. Yes. Cuba teka kata orang lagi mana? Ada hint dia. Tak. Lah terus. Lajunya. Ingat kena tunggu dulu. Tak boleh record kita. Apalah yang awal-awal tu. Kita yang tu mana-mana boleh. Guys. Bye guys. Taklah tunggu situ lah. Kita orang punya flight pukul. Boarding terus habis. Sila masuk terus. Oh alah. Okay cepat. Okay. Bye Malaysia. Dia kena tu balik. Bye Malaysia. Bye. See you lagi dah 8 hari kan. Jadi aku nak minta tukar set orang. Hop sorry. Tak penuh pun. Kan ada lagi beratus banyak kat luar tadi. Ya. Kita bukan belakang Kita akan berpisah Fatin. tak nak. Kita belakang sekali lah no. Ya 29. Okay guys. So sekarang kita dah nak gerak ke saya bersorangan di sini dan ini di sana. Ini ada di belakang sana. So korang semua jangan lupa. Ladies and gentlemen, may we remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is forbidden anywhere on the aircraft, including the... Kembalikan meja ke tempat yang asal dan pastikan penutup tingkap telah pun dibuka. Peranti elektronik bersih. Kita dah sampai. TikTok kita tak boleh buka lah. Macam mana ni? Okay guys.
Ya, lagi saya pecah. Okay, tak apa. Oh. Okay. Cuaca a bit sejuk kat dalam ni. Okay, kita dah dekat Korea. Okay. Okay, nak banyak update sikit. Hi guys. So, kita orang dah sampai dekat Kumring. Sekarang kita orang nak pergi ke hotel. Nak check in dulu and kita akan cari makan. Oh, it's okay. It's okay, we already have. We already have. Thank you. Boleh cakap. Kat sini, tahu kat sini macam apa ayam dengan itik. Bukan. Kambing lembu pun tak faham. And kat sini banyak orang akan approach kau untuk naik taxi dia. And harga, wow, better kau ambil Didi je lah. Harga kat Didi 50. Harga sini 150. 150 berapa Dekat dengan RM90 macam tu lah. 要不要整啊？整完就中午再提了。 Okay. Nantikan. Alah, diikut pula. Oh, kita dalam Grab China. Yes. Okay. Sejuk jugalah kat sini. Tapi matahari terik. Ini diorang memang tak pakai tinted. Tips pergi sini, baik kau ambil Mandarin. Untung orang yang ambil Mandarin. Sekarang jalan jam. Mungkin orang balik kerja ke pukul 6. Kan pukul 6 orang balik kerja. Sekarang jalan jam. Kita pergi Kumring, check in, rehat-rehat, solat dan kita jalan-jalan. Mungkin shopping. Strawberry. Yeah. Strawberry sejuk-sejuk gila. Okay guys, so this is our room dekat Yuan Meng Inn. Susah sikit nak cari sebab Yes, orang kena. dia macam besar sikit tempat ni. Okay, kakak tahu ni. Berapa langkah je? Tak tahu, besar. Kejap kita tengok tandas. Tandas dia, boleh lah. Bergeli-geli. Bergeli-geli satu hari. So this is our view. Yeah. View dia tingkat 25. Oh, tapi memang cuaca a bit sejuk gila. Kaki pun sejuk. Okay, sini ada sofa sikit. Tak tahu apa function. Okay, ni boleh. Oh, okay. Okay. Not bad. Okay. So, sekejap lagi kita orang akan solat apa-apa semua. Lepas tu bersiap and akan cari makanan halal food. Okay. So, see you. Bye. Tak nampak. Kita nak gerak pergi Banyak merah. street apa? Banyak merah. Ong lah. Kita orang nak gerak ke Sun Cheng Street, tempat makanan halal. Sekarang dah pukul 8:01. Cuaca sejuk juga. Party itinerary. Yeah, exactly. Okay. So, nanti kita akan makan apa di sana. Cari tu ni. Bakery. Bakery tu dekat Dali. Ya. Tak, kan kat Kumring pun ada satu. Kat Kumring ada satu Aku dah tengok kat Kumring ada satu. Hai guys, sekarang kita orang dekat Sun Cheng Street,
tempat banyak makanan halal. Kat sini sumpah meriah gila. Nampak macam dekat pavilion. And penuh dengan lampu. Ni dia macam Wih, lawa. Ada eskalator. Tu lah. Kalau nak makan halal tak dia ada. ni apa? Misteri apa? Ni Sun Chen. Tak apa, comel. Kita dekat this one. Buka tak? Macam nak buka? Oh, okay. Nah. Kita nak ni. Paten beli. Aku nak 4 yuan je. 4 ke 5. Yang ni satu, tu satu. Sana. Ni apa? Tak tahu? Tapi dia sedap dah. Cheese. Sosis tak? Kasi ang pala. Berapa weh? Pakai 5. Oh, 5, 6, 7, 8, 9. Ada comelnya. Sekarang first beli bakery.你的一共16块。16是吧？是的。要炸炸包？要不要炸炸包？桃水饮。Oh wow. Ini banyak kedai. Inilah yang kedai kau hantar tu. Halo. Kenapa tu sama tu? Kita orang Tak ada lama dia. dah sunyi dah. Dah tutup. Kita orang tengah cari makanan halal. So kita orang ke belum lah tu. Tu ada tu macam mie tarik tu. Boleh. Oh ni lah weh. Ni tempat dia tu ada punya macam like gula-gula tu. Itu gula-gula. Boleh. Ni roti. Halal, roti halal. Ni semua halal. Oh ni ada yang macam like ada like dumpling. Original tu. How much is it? Halal, all halal. Kita orang lapar sekarang ni. Boleh kot. Semua benda nak makan. Boleh ni. Hello, aku tak suka lah macam ni. Sebab dia tak panas. Ni weh. Tapi ni hotpot ke? Hot dia. Ni dia ada fried rice apa semua. Boleh lah. Halal? Okay. So, dah beli air, minum air. Sejuk sikit cuaca kat sini selama ni. Rasa vanilla. So, I nak rasa yang this one. Tadi kita orang habis dalam 25 23. Let me. Kita akan rasa egg tart. Senyang dah sini.
So guys, kita orang dekat hidangan kegemaran Plaza Malaysia. Bukan street, mana-mana street. Dia betul-betul depan apa nama ni? Masjid depan ni je. So kat sini ada macam-macam kedai halal. Tapi surprisingly memang sedap gila. Dia punya mi tarik, Lori dia sedap. Dia punya mi lembut. dia tu lah. Korang kena try. Sedap gila. Sumpah takkan dapat kat Malaysia. Sebab rempah dia lain kan? Dia ada macam masin-masin sikit. Nasi dia rasa nasi goreng biasa. Pedas-pedas sikit. Dan macam sangat rasa macam mana seasoning dia kuat. You should try. So sekarang kita orang dekat Shunshangqi ni tempat nak tangkap gambar. Lepas tu kita nak around town-town, jalan-jalan sini cantik gila. Nampak macam. So this is my outfit yang outfit bodoh-bodoh je. Okay, sekarang kita orang nak beratur untuk dapatkan burger daging yang roti daging yang sedap. Oh, wait, strawberry. Wow. How much? Wait. Oh, sorry. 这个 How much? 这个30 1 kilo $1 kilo? 这个 Sekejap, ambil handphone aku je. Translate. Okay, pegang sekejap kamera. Hi guys. Weh. Turun kita dah tutup je dah jam. Sambil beratur. Tak apa, ya. Bye. Strawberry. Berapa? Ni.1 kilo 30 je. This one? Oh, what's the difference? Besar-besar. Eh? 这个 1 kilo RM17. Okay. Tapi aku tengok ada orang boleh dapat 15. sama 这个草莓味， Ke nanti? 再买一根。 Kalau aku tengok ada orang dapat sampai 30. Tapi 1 kilo balik. Yelah 1 kilo lah orang dapat. Tak ingat lah kat mana. 30 berapa? 15. 15. Nak ke? Esok? Nak apa? Buat train ni macam kereta tadi orang dah lalu kan. Takkan orang tak tahu. So tadi I baru beli strawberry 1 kg dalam RM17 duit Malaysia. And kita nak beli roti daging yang viral dekat China. Baranya muka. Okay, right now kita orang dekat tepi. Baru beli roti daging yang viral tu. Harga dia 6 yuan. 6 yuan bersamaan dengan kalau kat Dash and Go dia RM3.49. Murah gila. Kat Malaysia tak dapat je. Silap-silap RM10 ke RM15 satu. Tapi kat sini murah. Tadi kita orang makan nasi, nasi goreng and
Aku makan Tarik. mi tarik, lepas tu satu lamb skewer and satu lagi satu beef dengan air. Total 54 Murah gila. 54 dalam RM30. Okay. Lepas tu saya beli sekejap strawberry. Okay. Bau dia macam Oh, daging. ada something yang kat Malaysia yang kita pernah makan. Bau dumpling. Dumpling kan? Apa beza aku? Aku punya tak pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat makan roti dia. Roti dia rasa macam roti canai. Tapi ada masa-masa sikit. Oh, aku tak dapat lagi daging dia. Okay, panas gila, sumpah. Sedap, babe. Sedap. Dia macam Dia ada masa-masa. masing-masing dia kat macam black pepper. Dia buat kau makan dumpling goreng. Lagi sedap sebab ada cili. Ya. Ada. Tak pedas? Panas tu. Lagi sedap tak cili? Apa? Lagi sedap tak cili? Buat mana kat TikTok tu? Hari ni kita orang pergi Kumen. Macam mana nak pergi Kumen macam mana? Serbuk dia sedap lah. Serbuk dia manis. Masin. Masing-masing. Hai guys. Mungkin sebab kad sama-sama. Kita orang sesat tak jumpa hotel. Bukan. Mana-mana rumah tak kita orang masuk. Serem bodoh. Kau jaga tak jumpa. Oh betul lah. Aku tak faham. Kau tak perasan. Tak perasan. Aku baru tekan tu baru aku perasan. Okay, kita orang tak jumpa. Kita orang dekat dalam, kita orang tengah disaster sekarang ni. Yes. Tu okay. Nak balik. Tolong. Nampak semua sama. Ya. Dah lah 3.25 nak menunggunya. Okay. Tak apa. Kita akan cuba Cari lagi. ni. Kita orang dah selamat. Kita orang dah selamat. Moment of truth. Kita tengok betul ke tak? Okay. Oh, okay. Hello. Already. Hello，我Why? 您在携程上跟我，我就是在携程上跟您聊天的。 Tak ada kot. Tak ada. Aku tak pernah trip. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai akhirnya. Setelah sekali selesai. Tak apa, selesai tu biasa. Tu kunci kat bawah tu. Okay. Okay guys, kita nak tutup vlog kita pada hari pertama di Kuming. So, nantikan. Time to sleep. Okay, yes. Kita sangat ngantuk. Okay, see you.